Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk segmen Skuad Bazar Ramadan SPM hari ini, anda bersama dengan saya Fatin Naswar Rashid dari Bazar Ramadan Taman Kerang Kuantan Pahang. Dan untuk makluman anda semua, lokasi ini sebenarnya telah pun menjadi tumpuan pengunjung apabila tibanya musim bulan Ramadan untuk mereka mendapatkan juadah berbuka puasa. Dan hari ini sebenarnya saya ingin kongsikan kepada anda untuk meninjau apa yang peniaga dapat disediakan daripada segi aspek kebersihan Bazar Ramadan ini. Jadi kalau anda nak tahu dengan lebih lanjut, jom ikut saya. Baiklah, saya ingin bertanya kepada peniaga-peniaga di bazar ini, sebenarnya apakah antara fasiliti yang disediakan kepada peniaga di sini. Jadi insyaAllah kita nak bersama seketika dengan salah seorang peniaga di Bazar Ramadan ketika ini. Kita nak bersama dengan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, nama siapa Encik? Nama saya Muhammad Firdaus. Baik, Encik Firdaus, kita nak tanya apakah kemudahan yang disediakan oleh pihak berwajib inilah antara fasiliti-fasiliti kemudahan yang disediakan di Bazar Ramadan di Taman Kerang ni, Encik Firdaus? Banyak kemudahannya, seperti macam tempat solat, kita ada masjid besar lagi. So ruang solat pun luas. So customer pun yang datang kat sini sangat selesa dengan apa yang disediakan kat sinilah. Antaranya selain itu kita ada tong sampah dekat padang tu. So kalau customer datang sini lepas makan, lepas berbuka, so boleh buang sampah di tempat yang disediakan. Dan satu lagi, macam parking pun dekat depan ni pun banyak parking. So customer kena cari betul-betul lah. So kalau tak nak elak jam semua, so datang awal, solat asar sini dan berbuka puasa sama-sama kat sini. Okey, itu saja. Terima kasih Encik Firdaus. Baiklah, kita telah pun mendapat respon daripada peniaga bazar tadi mengenai kemudahan fasiliti yang telah pun disediakan oleh pihak berwajib di Kuantan ini. Alhamdulillah kita telah pun mendapat respon yang positif daripada peniaga bazar di sini. Tapi apa kata kita nak bersama pula dengan di sini ada Roti John bersama dengan abang kita di sini. Assalamualaikum Encik. Waalaikumsalam. Nama siapa? Nama saya Muhammad Aizan Naim. Okay, baik. Kita nak tanya juga untuk Encik Muhammad Naim. Kita nak tahu mengenai bagaimana Encik menguruskan bahagian sisa-sisa pepejal ni kan. Encik buang dekat mana? Adakah tong sampah juga disediakan di Bazar Ramadan ini, Encik Naim? Alhamdulillah, sepanjang kita berniaga kat sini, so pihak pengurusan telah sediakan kita punya tong sampah untuk sisa pepejal dengan cecair. So kita just buang sisa tu ke dalam ni lah, tong sampah lah, untuk elakkan daripada sisa tersebut masuk ke longkang dan tercemar. Dan saya nak tanya juga kepada Encik Naim, ada tak cabaran sepanjang lebih kurang 4 ke 5 hari berpuasa ni kan? Ada tak cabaran daripada segi Encik Naim menguruskan bahagian sisa pepejal ataupun sisa-sisa makanan ni, Encik Naim? Oh, alhamdulillah tak ada lagi setakat ini. Semua sekali tersusun rapi. Lepas tu dia organizer pun dah buat proses pembersihan dengan cantik. So tak ada yang bahagian tercemar dan terkotor lah. Maknanya Encik Naim, kalau biasanya pada waktu maghrib nanti orang akan berbuka di padang MPK ni kan. Jadi sepanjang puasa ni memang tidak ada sebarang masalah lah daripada segi pembuangan sampah. Sebab tong sampah dah disediakan setiap penjuru. So diorang just lepas makan diorang buang sendiri lah. Dan daripada lepas berbuka pun ada orang yang untuk sapu sampah, untuk bersihkan tempat tersebut. Baik, terima kasih Encik Naim. Baiklah, setelah kita mendapat respons daripada peniaga-peniaga di bazar ini, kita nak mengetahui dengan lebih lanjut lagi insyaAllah. Seketika saya nak bersama dengan Timbalan Pengarah SW Corp Pahang, iaitu Encik Muhammad Rohaidi Zulkifli. Baik, Assalamualaikum Encik Rohaidi. Waalaikumsalam Fatin. Hakim. Baik, Encik Rohaidi, kita nak tahu juga mungkin Encik Rohaidi boleh kongsikan bagaimana SW Corp mengendali pengurusan sisa pepejal di Bazar Ramadan untuk kali ini, Encik Rohaidi. Okey, baik Fatin dan semua para penonton. Seperti yang tahun-tahun lepas, SW Corp sentiasa memainkan peranan penting dalam aspek pengurusan sampah atau pengurusan sisa pepejal dan juga penjagaan alam sekitar, di mana sebelum bermulanya Bazar Ramadan ni, SW Corp dengan kerjasama pihak berkuasa tempatan dan juga pihak penganjur Bazar Ramadan, kita
kita telah mengadakan taklimat dan juga engagement atau libat urus kepada semua peniaga bagi memastikan aspek penjagaan kebersihan dan persekitaran di setiap bazar Ramadan dijaga dalam keadaan yang baik dan sempurna. Baik, dan juga mungkin Encik Rohaidi boleh kongsikan kepada kami antara kempen yang telah pun disusun atur oleh SW Corp Pahang ini sepanjang bulan Ramadan ni, Encik Rohaidi. Sepanjang bulan Ramadan, SW Corp telah menyusun pelbagai kempen kesedaran sepanjang bulan Ramadan ni, termasuk kempen hargai makanan, kurangkan pembaziran, iaitu value food no waste, dan juga kita ada program My Safe Food kerjasama dengan pihak Gemar Negeri Pahang, di mana lebihan makanan-makanan yang tak habis di bazar Ramadan ni kita akan simpan dan akan agihkan di masjid-masjid ataupun di kepada gelandangan-gelandangan. SW Corp juga kita laksanakan program infak Ramadan, di mana barang-barang yang boleh dikita semula seperti kertas, plastik, besi dan minyak masak atau pakai yang dikumpul oleh pihak peniaga bazar Ramadan boleh dihantar kepada pihak SW Corp untuk kami kumpul, dan kita akan buat jualan, dan hasil jualan tu kita akan agihkan kepada rumah-rumah kebajikan dan juga rumah-rumah anak yatim. Baik, terima kasih di atas perkongsian yang informatif yang telah pun dikongsikan oleh Encik Rohaidi mengenai peranan dan juga kesiapsiagaan dalam memastikan kebersihan di bazar Ramadan ini sentiasa terjaga, dan diharapkan usaha berterusan daripada pihak SW Corp dan juga termasuklah pengurusan sisa pepejal dan kerjasama daripada peniaga ini memainkan peranan yang penting dalam kita menjaga aspek kebersihan dan kelestarian persekitaran sepanjang bulan Ramadan ini. Jadi setakat ini yang dapat saya kongsikan kepada anda skuad Bazar Ramadan SPM hari ini. Salam Ramadan dari saya Fatin Naswar Rashid bersama juru kamera Badrul Rizaman Jusoh. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.